Yang mana satu sebenarnya lebih untung? ASB, tabung haji atau emas? Kalau untuk jangka masa pendek, kurang dari 2 tahun, ramai yang pilih ASB ataupun tabung haji. Kenapa? Sebab dividen dia sekitar 4% hingga 5% setahun. Tapi bila kita cakap pasal jangka masa panjang, lain pula ceritanya. Emas lagi bagus untuk jangka masa panjang 2 tahun dan ke atas. Walaupun harga emas ada turun naik dari segi harga, tapi emas confirm naik dalam jangka masa panjang. Kenaikan emas sekitar 10% setahun, hampir 2 kali ganda berbanding simpanan biasa. Dan yang paling power, emas tak terkesan dengan kejatuhan ekonomi. Nilai dia kekal, malah semakin meningkat bila ekonomi tak menentu. Pendek kata, nak untung cepat, ASB atau tabung haji? Nak kekayaan jangka masa panjang? Emas adalah jawapannya. Simpan duit memang bagus, tapi tukar sebahagiannya kepada emas. Itulah strategi orang bijak. Bukan sekadar simpan, tapi gandakan masa depan. Nak saya bantu? Saya akan bantu sebaiknya.